Pada usia 42 tahun, saya, Aisyah, merasakan jantung saya berdebar kencang sambil berpaut pada pemegang tangan di dalam gerabak LRT. Satu rahsia yang tersembunyi di sebalik kod labuh saya yang tidak diketahui sesiapa pun membuat seluruh tubuh saya terasa panas. Hakikat bahawa saya tidak memakai seluar dalam sudah cukup untuk membuat sensasi aneh yang mengalir di celah paha saya menjadi semakin ketara. Ini perbuatan gila, tetapi saya tidak dapat menghentikannya. Kerinduan terdesak seorang wanita yang telah hidup membujang selama 42 tahun akhirnya meletus dalam tindakan rahsia malam ini. Di pejabat, semua orang memanggil saya pengurus projek yang berwibawa. Semasa membuat pembentangan, saya mempunyai karisma yang menguasai seluruh bilik mesyuarat dan di hadapan kaki tangan bawahan, saya kelihatan lebih yakin daripada sesiapa pun. Namun, di dalam LRT dalam perjalanan pulang, saya hanyalah seorang wanita yang kesunyian. Pada usia 20-an, saya gila bekerja dan pada usia 30-an, saya hanya fokus pada kenaikan pangkat. Tanpa disedari, saya mencecah usia 40-an dan tiba-tiba tersedar. Hidup saya tidak pernah sekalipun diisi dengan kehangatan seseorang. Kebelakangan ini, kesunyian itu menjadi semakin sukar untuk ditanggung. Setiap malam, saya berbaring di atas katil, membayangkan pelukan seseorang yang tidak pernah saya rasai. Bayangan tangan kasar memeluk pinggang saya. Bayangan suara rendah berbisik di telinga saya. Setiap kali itu, sesuatu bergelojak dari lubuk hati saya, atau mungkin lebih dalam lagi. Perasaan yang melanda saya ini, yang bahkan perkataan nafsu pun terasa asing, begitu janggal namun amat kuat. Hari itu juga begitu. Petang Jumaat itu, sambil mundar-mandir di hadapan almari pakaian di rumah, saya mengeluarkan skirt pleated pendek yang saya beli secara impulsif tahun lepas. Pakaian yang saya simpan jauh di dalam almari tanpa keberanian untuk mencubanya, hati saya terasa aneh. Perasaan sesak seolah-olah sesuatu akan meletup di dalam dada dan rasa terdesak bahawa saya tidak boleh terus begini menekan saya. Sekurang-kurangnya sekali, saya perlahan-lahan menukar pakaian. Blaus putih, skirt yang jauh di atas lutut dan sambil menarik nafas dalam-dalam, saya membuka laci seluar dalam, kemudian menutupnya kembali. Jantung saya berdegup kencang. Tiada siapa akan tahu. Wajah saya di cermin kelihatan asing, muka saya yang kemerahan, tidak seperti biasa dan tangan yang menggeletar. Tetapi pada masa yang sama, satu keterujaan aneh mengalir ke seluruh tubuh saya. Saya menyarung kod labuh. Jika memakai kod, tiada siapa yang akan tahu, tetapi saya tahu, fakta itu sahaja sudah cukup untuk membuat seluruh tubuh saya terasa bergetar. Dalam perjalanan ke stesen LRT KL Central, setiap langkah yang saya ambil, geseran kain skirt pada paha saya terasa begitu jelas. Setiap kali angin petang bertiup, dada saya berdebar. Kerana takut ada yang perasan, atau mungkin sambil berharap ada yang perasan. LRT pada waktu puncak seperti yang dijangka, sesak. Saya menyelit di antara orang ramai. Biasanya saya lebih suka duduk, tetapi hari ini entah mengapa saya mahu berdiri. Sambil memegang pemegang tangan, saya mencari tempat dengan berhati-hati. Satu stesen, dua stesen, setiap kali LRT bergegar, jantung saya berdebar kencang. Saya merasakan satu kepuasan aneh kerana hanya saya yang tahu rahsia di sebalik kod ini. Ketika itulah, saya merasakan kehadiran seseorang di belakang saya. Secara naluri, saya sedikit memusingkan badan dan nafas saya terhenti. Lelaki itu sempurna. Berpakaian sut kelabu gelap, lelaki itu berdiri sambil sebelah tangannya memegang pemegang tangan. Ketinggiannya jelas melebihi 180 cm, bahu yang bidang, garis rahang yang tajam. Tetapi yang paling menarik perhatian saya ialah pandangan matanya. Dalam dan gelap seolah-olah menembusi segalanya. Pada saat itu, mata kami bertemu. Jantung saya terasa seperti akan pecah. Lelaki itu tidak menunjukkan sebarang ekspresi, tetapi pandangannya anehnya terpaku pada saya. 1 saat, 2 saat, 3 saat. Saya tergesa-gesa mengalihkan pandangan. Muka saya terasa panas. Tidak, seluruh badan saya terasa panas. LRT bergegar dengan kuat dan badan saya terdorong ke belakang. Saya hampir terlanggar dadanya. Saya berjaya mengimbangi badan, tetapi dalam detik yang singkat itu, kehangatan badannya dan bau minyak wanginya menyentuh hidung saya. Bau woody, maskulin dan kuat. Saya menggigit bibir. Sesuatu bergelojak dari lubuk hati saya, bukan hanya di dada. Seluruh badan saya bertindak balas.
terutamanya sensasi aneh yang dirasai di bahagian bawah badan, campuran antara ketegangan dan keterujaan, membuat saya keliru. Ini kali pertama saya mengalaminya. Perasaan yang hanya saya baca dalam buku, yang hanya saya lihat dalam filem, kini benar-benar berlaku pada saya. Kaki saya terasa lemah dan ketika itulah saya sedar saya mula basah. Tidak, saya menjerit dalam hati, tetapi badan saya tidak bergerak mengikut kehendak saya. Malah, hakikat bahawa lelaki itu berada di belakang saya semakin merangsang saya. LRT bergegar lagi, kali ini lebih kuat. Badan saya terdorong ke belakang. Dan untuk seketika, belakang saya menyentuh badannya. Dada yang tegap dan tangannya secara naluri memegang pinggang saya. Hati-hati. Suara yang rendah dan dalam. Saya merasakan seluruh tubuh saya terpaku mendengar suaranya. Tangan lelaki itu cepat-cepat dilepaskan, tetapi sentuhan yang tertinggal di pinggang saya terasa membara seperti api. Maaf. Saya memaksa diri untuk menjawab, tetapi tidak dapat menyembunyikan getaran dalam suara saya. Lelaki itu tidak berkata apa-apa, tetapi saya dapat merasakannya. Pandangannya masih tertumpu pada saya, dan saya juga tahu ke mana pandangannya ditujukan. Saya menjadi sedar akan kaki saya. Kot saya hanya dikancing hingga ke pinggang, dan di bawahnya, skirt pendek saya terdedah. Biasanya saya tidak akan peduli dengan panjangnya, tetapi hari ini berbeza. Hakikat bahawa saya tidak memakai seluar dalam membuat saya gila, dan keadaan saya semakin menjadi-jadi. Perasaan sesuatu mengalir di celah paha saya. Saya segera merapatkan kaki saya. Tetapi semakin saya berbuat demikian, semakin terasa rangsangannya. Jantung saya berdegup kencang, muka saya sudah merah padam dan nafas saya menjadi berat. Tolong jangan biarkan sesiapa perasan, tetapi doa saya tidak dimakbulkan. Di stesen seterusnya, orang di hadapan turun, mewujudkan ruang. Saya cuba melangkah setapak ke hadapan dengan cepat. Pada saat itu, saya terdengar desahan rendah dari belakang. Saya kaku. Perlahan-lahan, sangat perlahan, saya menoleh. Lelaki itu masih tidak beriak, tetapi pandangannya menghala ke bawah, ke arah seluarnya sendiri. Pandangan saya turut mengikutinya. Dan saya melihatnya. Terdapat tumpukan kecil pada bahagian paha seluar sut hitam lelaki itu. Seketika, saya faham segalanya. Tadi, semasa LRT bergegar, kaki saya telah bergesil dengan seluarnya, dan pada masa itu, maafkan saya, kata saya dengan suara yang hampir menangis. Campuran rasa malu, keliru dan keterujaan aneh membuat fikiran saya kosong. Lelaki itu masih tidak berkata apa-apa. Tetapi pandangan matanya berubah, sesuatu yang panas telah bercampur dengan pandangan matanya yang dingin. Sudah tiba masanya untuk turun, kata lelaki itu tiba-tiba. Dan tangannya dengan lembut memegang siku saya. Saya juga turun di stesen yang sama, jawab saya tanpa sedar. Sebenarnya, stesen saya masih 2 hentian lagi. Apabila kami keluar dari stesen, hari sudah gelap. Lelaki itu membawa saya ke sebuah lorong yang sunyi dan jauh. Tempat yang sunyi tanpa orang. Sambil mengikutinya, jantung saya terasa seperti akan meletup. Di selekoh lorong, lelaki itu berhenti dan perlahan-lahan dia berpaling menghadap saya. Lelaki itu bertanya nama saya dan saya menjawab, Aisyah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Zul. Zul memandang saya tepat di mata dan bertanya terus terang sama ada saya melakukannya dengan sengaja. Dalam pandangannya, tiada tuduhan atau penghinaan. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan kehangatan yang cuba memahami. Muka saya terasa panas, tetapi saya tidak boleh berbohong. Saya hanya menjawab bahawa hari ini saya berasa aneh, saya sendiri tidak tahu mengapa. Kemudian, Zul bertanya sama ada saya kesunyian. Satu perkataan itu membuat mata saya terasa panas. Bagaimana dia tahu kesunyian yang saya sembunyikan seumur hidup saya? Sangat sunyi, suara saya bergetar ketika mengaku seumur hidup saya keseorangan. Itu adalah saat topeng wanita kuat yang telah saya pakai selama lebih 20 tahun hancur berkecai. Zul melangkah setapak lebih dekat dan dengan berhati-hati menghulurkan tangannya untuk memegang pipi saya. Dia berkata bahawa dia juga sama. Dia tahu sebaik sahaja melihat saya. Dari pandangan mata dan getaran itu, dia tahu bahawa saya juga telah lama keseorangan. Barulah saya dapat melihat matanya dengan betul. Di sebalik kegelapan yang dalam itu terpancar kesunyian yang sama seperti saya. Zul berkata pada mulanya dia terkejut, tetapi pada masa yang sama, saya kelihatan begitu cantik. Keberanian itu, kejujuran itu,
Ibu jarinya mengusap pipi saya dengan lembut. Saya tahu apa yang awak mahu, bisiknya, kerana saya juga mahukan perkara yang sama. Zul mendekati saya. Jarak antara kami kini hanya beberapa sentimeter. Dia bertanya sama ada saya akan ikut bersamanya dan saya mengangguk. Malam itu adalah malam terpanas dalam hidup saya. Rumah Zul adalah sebuah kondominium di Mont Kiara, tidak jauh dari situ. Hiasan dalamannya kemas dan moden. Tetapi saya tidak mempunyai masa untuk melihat sekeliling. Sebaik sahaja pintu ditutup, Zul menolak saya ke dinding. Suaranya bergetar kasar, saat di mana nafsu yang telah lama terpendam akhirnya meletus. Dengan suara bergetar, saya mengaku bahawa ini adalah kali pertama saya. Pandangan mata Zul goyah dan menjadi lebih lembut. Dia berkata bahawa baginya juga sudah lama, sangat lama, sambil perlahan-lahan membuka butang kot saya. 1, 2, 3. Kot itu jatuh ke lantai. Melihat saya yang hanya berbaju blaus dan skirt pendek, Zul menarik nafas dalam-dalam. Kata-katanya, cantik, membuat seluruh tubuh saya terasa cair. Tangannya melingkari pinggang saya. Tangan yang hangat dan tegap. Saya diselubungi oleh perasaan yang tidak pernah saya rasai selama 42 tahun. Apabila saya meminta Zul untuk memeluk saya, dia tidak menjawab dengan kata-kata, sebaliknya memeluk saya dengan erat. Pelukan seorang lelaki yang tidak pernah saya rasai selama 42 tahun. Saya menyembamkan muka ke dadanya dan menangis. Zul mengusap kepala saya dan berkata, "Jangan menangis. Awak tidak keseorangan lagi. Kami berdua." Malam itu, kami berdua saling merawat kesunyian masing-masing. Perlahan-lahan, berhati-hati, tetapi dengan penuh kehangatan, sensasi yang saya rasai buat pertama kali seumur hidup saya begitu mengasyikkan. Setiap sentuhan Zul, setiap ciumannya, terasa baru. Kadang-kadang saya malu dan menutup mata, kadang-kadang saya memandangnya tepat di mata. Setiap kali dia memanggil nama saya merasakan bahawa saya benar-benar hidup. Hanya menjelang subuh, kami berdua tertidur sambil berpelukan dengan senyap. Sejak hari itu, hidup saya berubah sepenuhnya. Zul adalah seorang arkitek berusia 45 tahun. Dia juga terlalu sibuk dengan kerja sehingga tanpa sedar telah mencapai usia pertengahan. Walaupun dia tidak pernah mempunyai hubungan yang serius, segalanya terasa begitu semula jadi dengan saya. Kami berdua bertemu setiap hari. Selepas kerja, kami makan malam bersama dan pada hujung minggu, kami keluar temu janji. Semua perkara yang dilakukan oleh pasangan biasa. Tetapi semua pengalaman pertama pada usia 40-an itu amat berharga. Kami berpegangan tangan sambil berjalan di Taman Botani Perdana dan kami ketawa sambil makan sate di Jalan Alor. Menonton wayang, melawat galeri seni, hanya dengan bersama-sama sudah cukup untuk membuat kami bahagia. Dan apabila malam tiba, kami berdua menghapuskan kesunyian dengan kehangatan tubuh masing-masing. Pada mulanya kami kekok, tetapi seiring berjalannya waktu, kami semakin memahami tubuh masing-masing, di mana dan bagaimana untuk menyentuh agar disukai, kata-kata apa yang membangkitkan gairah. Perkataan, "Saya cinta awak" yang tidak pernah saya sebutkan seumur hidup kini keluar secara semula jadi. Suatu petang Sabtu, kami berbaring bersebelahan di atas katil di rumah Zul. Saya meletakkan kepala di dadanya dan berkata, "Saya rasa pertemuan kita di LRT itu adalah takdir." Zul menjawab bahawa dia juga merasakannya pada hari itu. Dia tahu inilah orangnya. Tangannya mengusap rambut saya. Saya bertanya sama ada dia tidak berasa malu dengan apa yang saya lakukan ketika itu. Tetapi Zul sebaliknya mengucapkan terima kasih. Dia berkata jika saya tidak memberanikan diri, kami mungkin tidak akan pernah bertemu. Sambil berkata begitu, dia mengangkat dagu saya dan memandang mata saya. Dia mengaku bahawa walaupun saya berkata saya keseorangan seumur hidup, dia juga sama. Selama 45 tahun, dia tidak tahu apa rasanya berhubung dengan seseorang secara tulus, tetapi sekarang dia tahu. Dia berkata saya adalah segala-galanya dalam hidupnya, sambil memberikan ciuman lembut. Air mata berlinangan di mata saya, tetapi bukan air mata kesedihan. Ia adalah air mata kebahagiaan. Saya juga berkata bahawa dia adalah segala-galanya bagi saya dan kami berdua berpelukan sekali lagi dan sekali lagi kami mengesahkan cinta kami. Masa berlalu dengan pantas. Musim berganti dan berganti lagi. Zul dan saya berkahwin selepas 6 bulan. Orang sekeliling terkejut, tiba-tiba berkahwin pada pertengahan usia 40-an. Tetapi kami berdua tidak peduli. Seperti kata pepatah, lebih baik lambat daripada tidak sama sekali, kami percaya bahawa sekarang adalah masanya.
Rakan-rakan sekerja berkata saya telah berubah. Wajah saya menjadi lebih lembut dan senyuman saya menjadi lebih kerap. Semasa membuat pembentangan, saya masih berkarisma, tetapi tidak lagi setajam dahulu. Ketenangan seorang yang dicintai telah muncul. Setahun selepas berkahwin, pada suatu petang Jumaat, saya menaiki LRT seorang diri. Zul bekerja lebih masa hari ini. Sambil memegang pemegang tangan, saya teringat hari itu setahun yang lalu. Hari di mana saya membuat pilihan nekat kerana terdesak oleh kesunyian. Dan hari di mana saya bertemu Zul seperti takdir. Saya menoleh apabila mendengar suara yang biasa dan Zul berdiri di situ. Saya terkejut. Bukankah awak kerja lebih masa? Dia tersenyum dan berkata kerjanya selesai awal. Dia datang untuk pulang bersama. Wajah tanpa ekspresi setahun yang lalu kini sentiasa tersenyum. Saya merungut. Kalau macam tu, saya pun patut datang jumpa awak. Dan Zul ketawa sambil memegang tangan saya. Kami berdua berdiri sambil berpegangan tangan. Setiap kali LRT bergegar, kami saling bersandar. Zul berbisik, saya cinta awak, dan saya menjawab, saya pun cinta awak. Orang yang mengajar saya erti cinta yang tidak pernah saya ketahui selama 42 tahun, takdir yang ditemui di penghujung kesunyian. Kisah cinta Aisyah dan Zul baru sahaja bermula. Sambil berpegangan tangan di dalam LRT, kami berdua memandang ke luar tingkap. Walaupun LRT meluncur dalam kegelapan, wajah kami berdua dipenuhi dengan senyuman ceria. Dalam perjalanan pulang, saya tiba-tiba terfikir, bagaimana jika saya tidak memberanikan diri pada hari itu? Bagaimana jika saya tidak menaiki LRT itu? Bagaimana jika mata saya tidak bertemu dengan Zul? Mungkin saya masih keseorangan sekarang. Sebagai seorang wanita berusia 40 tahun yang tertekan oleh kesunyian. Tetapi saya memberanikan diri dan saya bertemu takdir. Dan sekarang di sebelah saya, ada orang yang mencintai saya. Ia adalah cinta yang ditemui pada usia yang lewat, tetapi kerana itu ia lebih berharga. Ia berbeza daripada cinta yang bersemangat di usia muda, tetapi ia dalam dan tulus. Kami membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Rumah kami. Sarang yang kami bina bersama. Zul menanggalkan kot saya dan menggantungnya di dalam almari. Kot yang sama yang saya pakai pada hari itu setahun yang lalu. Kini ia hanyalah sebuah kot biasa, tetapi bagi kami berdua, ia adalah barang yang mempunyai makna istimewa. Malam itu, saya berbaring di atas katil dalam pelukan Zul. Saya dapat mendengar degupan jantungnya, teratur dan menenangkan. Sambil mendengar bunyi itu, saya lena dibuai mimpi sebagai seorang wanita yang tidak lagi kesunyian, yang dicintai. Kehidupan kadang-kadang menghantar jodoh yang paling hangat ketika kita berada pada tahap paling sunyi. Seperti kisah Aisyah, cinta mungkin bukan hak istimewa orang muda, tetapi anugerah bagi hati yang berani. Kerana dari saat kita memutuskan untuk mempercayai seseorang lagi, kehidupan mula mekar kembali. Kerana ia adalah cinta yang mekar lewat, kehangatannya lebih dalam dan hatinya lebih kuat. Semoga kisah hari ini turut memberi sedikit kesan di hati anda. Perjalanan hidup ini sentiasa ada untuk anda yang berjiwa muda, tidak kira usia. Dengan melanggan, menyukai dan mengaktifkan pemberitahuan, mari kita bersama-sama mencari jodoh dan cahaya kehidupan yang lain dalam kisah seterusnya.